Berlakon dengan Dato' Aflin pada masa itu menang Best Actor dan saya menang Best Supporting. Saya rasa itu satu anugerah saya dan saya takkan lupa sampai bila-bila. Dan saya harap FFM ini akan jadi satu contoh kepada semua, di mana orang industri kita akan berjuang untuk industri kita. It's not just about winning awards, guys. It's about making films that mean something. It's about making films that change us. It's about making films that unite us. Saya selalu gabungkan filem ni dengan unity. Sebab banyak-banyak cerita kita boleh beri pasal Malaysia ni, kan? There's so many wonderful stories that we can tell about our people, our country. FFM hanya di penghujung tahun kita recognize yang bagus, yang okey, yang tak bagus tak menang pun tak apa. But secara holistik dalam industri kita, if you win best film, berapa ratus orang kerja dekat filem tu. Dato' Yusof, you tahu berapa filem Dato' Yusof dah buat. Tahu bila menang, you tahu it's a team effort. And team effort is what the industry needs. Ya. Kita proud to say juga, cara penjurian tahun ni akan bertukar sedikit. Ini sangat berbeza daripada tahun-tahun sebelum ni. We are going to try something new, ladies and gentlemen. Dan kita akan letak round pertama kepada juri untuk memilih, yang akhirnya the end decision akan dibuat oleh industri kita. Pemenang-pemenang sebelum ini akan diktate siapa pemenang yang terbagus. Filem yang terbagus, pelakon terbagus, cinematography terbagus, skrip terbagus, lakon layar terbagus. It will come from the industry. The industry will decide the destiny. So tak ada question of who, what, when and why. Ini tidak pernah dilakukan. Tapi proses ini saya nak actually share, is not actually Fina's idea. It came from an industry player. And I can say the person's name is Bron. Dia telah pergi kepada banyak market, banyak festival, dan dia cadang kepada saya a few weeks ago. Dan saya share dengan ahli perbadanan, dengan CEO, dan kami rasa setuju di mana kita nak letak decision itu kepada industri. You guys will decide the destiny of the best in our industry. So I hope ni akan jadi satu format untuk masa hadapan juga. We have to change in times, because filem-filem yang kita buat tahun ini berkualiti, tuan-tuan. Even last year, FFM, quality films. So saya nak beri tepukan dan recognition kepada penerbit-penerbit yang membuat filem-filem ini. Firstly, penerbit.